Tradisi. Banyaklah tradisi kita yang tak berubah kan? Jadi maknanya macam kita pergi masjid, kubur-kubur orang cacak lagi payung kat kubur. Banyak payung kat kubur. Satu hari saya pergi kubur, saya tengok orang ni ada payung, dia cacak kat kubur. Saya kata, pasal cacak ni buat balik? Tak, orang lain cacak. Saya sendiri tegur tu, dia cacak juga. Nampak? Pasal kuat lagi pengaruh orang lain. Saya kata, apa faedah cacak payung? Buat balik kan bagus sedekah. Orang kan buat pahala. Niatkan pahala tu mati kan bagus. Cacak. Orang kubur buat apa payung tu? Apa faedah dia payung kubur? Faedah apa? Tapi orang lain sama, kita bila kematian kan, keranda kan bawa kubur kan dipayungkan juga. Dipayungkan keranda tu. Kenapa? Orang dulu buat payung juga. Sama kat kita beli kain air kursi dibalutkan pada keranda. Faedah apa? Dibalutkan air kursi pada keranda tu faedah apa? Cuba jawab. Boleh masuk surga ke orang dengan air kursi dibalutkan? Tak boleh. Waktu hidup pun tak kena air kursi pun. Mati disalutkan ku air kursi. Beli kat Mekah. Baru ni pergi Mekah belikan keranda yang air kursi dan salutkan orang. Tu tak dapat apa. Pasal orang lain buat gitu. Turun temurun, nampak? Ini banyak benda-benda yang pelik-pelik gitu. Sama tak? Dikubur oleh Allah bilahu. Kan? Tulis pada nisan tu Allah bilahu. Jadi ke dia? Terampun tak si orang mati? Tak. Doa tu. Bukan tulis kat batu nisan tu. Tu. Pasal buat. Tokeh nisan buat. Itu. Itu. Dan antara lain. Pasal buat ni, orang tu buat. Orang tu buat. Dan cakap banyak. Banyak lagi. Kalau nak dikombinkan macam-macam sejarah. Apabila jatuhnya Islam di Sepanyol, setelah bergaduh adik-beradik tentang kepimpinan, akhirnya orang-orang Kristian kata begini, engkau sokong kami untuk menyerang istana kerajaan Islam di Sepanyol dan Andalusia itu. Kalau menang, kami serahkan kuasa kepada tuan-tuan, kata orang Kristian. Menanglah sebelah Kristian. Dia kata orang-orang Islam boleh duduk di Andalusia ini, Granada ke, Cordoba ke, Ashbilia ke, dengan aman dan tenteram. Tak sampai sebulan dia halaunya habis orang-orang Islam. Kan janji tu tak masuk dalam sejarah tu, oleh sejarah yang ditulis oleh orang-orang Kristian Barat. Sejarah ditulis oleh orang-orang Barat. Akhirnya lingkup dan mengalir darah beberapa minggu di Andalusia. Orang-orang Islam sudah dibunuh habis. Sama ada nak masuk Kristian atau keluar dari bumi Andalusia ini. Lingkup Islam di Sepanyol, sebuah negara yang paling canggih. Di masjid-masjid di Granada, di Cordoba, habis Islam. Tapi akhir ni sudah ada masjid balik. Masjid yang besar lah, masjid kecil sudah ada banyak. Di Madrid ada masjid. Di Granada baru saja diluluskan oleh Kementerian Keadilan Sepanyol dan dibina sebuah masjid di Granada di sebelah gereja. Dan di Madrid, di Sepanyol sudah banyak pun masjid-masjid, dan orang-orang Islam pun makin hari makin bertambah, dan mereka committed belajar bahasa Arab dan boleh berbahasa Arab. Saya pergi 2-3 tahun yang lalu, saya pergi dan bercakap dengan orang Sepanyol. Heran pula saya, duduk di situ Sepanyol pandai cakap Arab. Di Granada, di Granada tu memang banyak kedai-kedai Arab, macam Arab betul, kedai Arab tu. Dia sepadan dengan Morocco, dan banyak orang yang orang Arab berniaga-niaga di situ, dan babi pun banyak. Babi digantung di kedai-kedai pelancongan, babi saja. Peha babi kering tu jual, mempertahankan kebabiannya tu. Itu yang sakit, pergi Sepanyol sakit tu, babi saja.
memang dihinakan Islam untuk sana bagi. Tapi orang Islam pun ramai dah sekarang. Maknanya sekali-sekali kawan saya ceritalah, tanya orang Spanyol, are you Muslim? I think so, dia kata. Dia mikir, dia rasa Islam. Pasal dia nampak orang Islam semayang, dia rasa macam Datuk dia semayang sama je. Spanyol. Jadi maknanya tuan-tuan di sana ada satu masjid, saya tak jumpa, banyak kali saya pergi dah Spanyol ni sebenarnya. Katanya ada satu kawasan masjid diadakan satu air pusing itu, air pusing menunjukkan waktu masuk tu zuhur, air pusingan ni memancut air menunjukkan waktu zuhur sudah masuk. Habis zuhur turun air itu. Yang kedua pusing pula menunjukkan asar sudah masuk. 3 maghrib, isyak dan subuh. Yang malang sekali ialah apabila orang Amerika buat kajian, bagaimana benda ni boleh mancut menggunakan kuasa matahari. Dah buka, pasang tak boleh, mati bila tu. Bangang mereka. Hidupnya tu Islamnya di Granada itu air pancut banyak di bandar-bandar. Maknanya hidup bandar. Cantik kan air pancut. Dekat anda air pancut. Bandar tanam pokok-pokok limau tu yang suka tengok tu. Limau berbuah di bandar-bandar. Kita sini di bandar-bandar kan tanam pokok apple. Bandar raya kan macam pokok buah apple tu. Pokok buah benda pokok tu. Apa nama kan macam apple buah tu. Buah apple bandar raya ni beruk tak nak makan. Itu sebabnya Spanyol dan Portugal dulu dia satu negeri je sebenarnya. Tapi dah berpisah. Itu Portugal tu banyak tanam pokok limau. Dia panggil burtukal dalam bahasa Arab, limau tu burtukal. Itu sebabnya Portugal tu asalnya pertanyaan burtukal itu. Jadi burtukal jadi Portugal. Mana pokok negeri limau. Akhirnya orang-orang jadi Portugis, orang-orang limau itu. Ditukar. Macam Gibraltar tu lah. Asalnya Jabal Tariq. Hilang kan jadi Gibraltar. Terbalik, Jabal Tariq jadi Gibraltar. Tempat bersinggahnya Tariq bin Ziyad di situ untuk menyerang Spanyol. Itu sekarang. Habis orang putih pusing. Macam saya katakan dulu ni, checkmate kan? Man satu ni Syekh Mat sebenarnya. Syekh Mat, Syekh kan tua, Mat mati kan? Checkmate tu. Sama juga dengan apa namanya, apa nak kita apa? Alphabet tu. Alphabet tu punya alif bata. L tu alif lah, bet tu bata. Jadi orang putih alphabet. Rupanya alif bata. Mana nak kita tak perasan. Medicine tu maknanya Mat Sina. Sina tu Ibnu Sina. Mat tu pen Ibnu Sina. Pasal dia doktor jadi medicine, ubat. Habis ketipu gitu. Kangaroo pun begitu. Kangaroo itu nama sampai sekarang pun tak ada. Asal kangaroo dalam bahasa orang Australia. Orang putih datang sana ke Australia, nampaklah kangaroo tu. What is this? Tanya orang sana, mana orang sana tengok orang putih? Orang asli sana. Dia kata kangaroo. Mana awak kata apa? Dia gelakkan kangaroo benda tu. Itu asal. Banyak lagi lah. Apa nama? Lagi satu. Banyak lagi saya tak ingat. Alphabet lagi satu. Abjad bahasa Arab. Alif ba jim dal tu. Pasal orang Arab 1 2 3 dia alif ba jim dal dia pakai gitu. Banyak lagi. Yang dah tukar habis. Habis kita balik. Itu dia. Jadi kita balik. La a'budu ma ta'budun wala antum a'budu ma, kamu takkan sebab apa yang aku sembah. Mana orang kafir ni selama-lama takkan sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan bayang ya, kita menyembah Allah yang sebenar, Tuhan yang
sebenarnya.